Jadi cepat-cepat kamu. Yes, oke itu dia. Besok jangan lupa datang guys. Ya. Oke, kita sudah berkenan dengan Dato. Kali belum cukup puas. Nanti kita akan buat satu podcast bersama dengan Dato. Panjang lebar. Betul. Jadi, insyaallah. Macam saya mau tanya nih pengalaman Datuk, macam mana Datuk boleh sustain sampai sekarang, sebab benda ini peluang, ini ilmu tau, ini ilmu. Betul, ini satu ilmu betul. Rugi sebenarnya kalau orang-orang, terutamanya orang Sandakan sendiri lah, kalau tidak datang menuntutlah ilmu. Betul. Rugi sebenarnya. Ilmu ini salah satu kata orang kalau kita terlepas boleh jadi rugi. Betul? Betul. Betul? Itu saya setuju. Oke. Alang-alang sudah Zero sudah berada di sini. Kan? Apa pendapat Zero tentang Elopura Hotel atau tempatnya? Ini kita boleh dengar sendiri. Iyalah. Aku dengan Dato orang Sandakan. Jadi apa pendapat Zero pula? Kalau saya sendirilah, kalau saya sudah masuk kali kedua. Ini kali kedua ada. Ketiga. Sumut. Oh, Sumut ya, Sumut. Yang sebelum ini lagi ya, ada buat makan-makan itu Datuk. Sandokan lagi. Sandokan. Ya. Jadi kali ketiga. Saya rasa pengalaman saya yang pertama sangat manis. Oke. Kedua terlebih manis. Ketiga ada manis-manis. Jadi selesai lah. Yang ketiga dengan Tempat kencing manis. sebab makanan dia sedap, air dia, lepas tu servis dia. Dia punya staff semua saya rasa mesra, bukan sebab kami Zero. Betul. Saya tengok pun sendiri bila ada customer lain, pelanggan dari luar negara, saya tengok ada daripada Jerman, dari New Zealand. betul. Semua dapat rata-rata servis yang sama. Semua puji Elopura adalah antara yang terbaik di Sandakan. Jadi rugi sebenarnya orang-orang Sandakan sendiri kalau tidak datang menetap di sini, rasa sendiri pengalaman itu. Betul. View-nya macam mana? View-nya jangan cakap lah view-nya. Di Sandakan siapa dapat? Ditemani oleh bulan mengambang dan matahari timbul tenggelam. Gitu. Wow, Sandakan best lah kiranya Sandakan best. Ya. Oke, alright. Melati pula. Melati pula punya pendapat pertama kali tentang Iya. Oke, bagi saya ini adalah yang kedua. berada di Saya, sini. Ya, berada di sini. Masa itu di Sandokan. Ya. Sandokan. Ini adalah kali kedua lah. Datuk panggil, lama juga lah Datuk panggil saya. Bila? Waktu itu bukan lama dipanggil sebab busy kan. Busy, betul. Sibuk. Datuk balik-balik. Cepat lah. Datuk coba tau. Datuk coba ini. Aku bilang, oke, aku akan ambil ni. Sebab Datuk pernah tolong kita orang kan. Semua. Kita ambil peluang ni. Lagipun ada lagi banyak lagi saya mau belajar sama Datuk. Ya. Oke, terutamanya bisnes sampai sekarang masih maintain. Alhamdulillah. Itu kena belajar tuh. Rebut peluang tuh. Ya. Dato punya pengalaman bisnis. Kita boleh tanya Dato berapa lama Dato? Ya dari umur aku 17 aku sudah 65 sekarang. 17. Kalau kita kira-kira guys, wah. Boleh buat itu Datuk, macam super tele ke telefilm. Iya, mungkin. Kayu bulian. Dia punya tajuk. Ada idea tu. Itu idea, itu Kayu Dato. belian. Kayu belian. Belian. Ataupun kita buat satu kata orang movie ke apa? Jangan disangkakan kayu itu dia adalah kayu. Rupa-rupanya dia ada belian. Belian. Ya. Nampak. Jadi berlian. Jadi belian. Jadi belian. Jadi besok Datuk kita datang office ha. Oke, Ya. kita tanya pula Dato. Apa pendapat Dato untuk hotel seterusnya nih Dato? Ya. Bukan setakat hotel lah, ni apa ni yang Ada penambahan lagi kan? penambahan seterusnya Dato. Rancangan Datuk. Perancangan. Kita boleh dengar. Iyalah. Klub klip sudah 5 tahun ya. Alhamdulillah. 5 tahun kita sudah pun 5 tahun. kan. Lama. Jadi saya ambil alih hotel ni pun tahun masa Covid. Masa Covid betul. Ya, sebenarnya bukanlah saya ni pandai buat hotel. Ya. Saya tak pandai buat hotel. Saya restoran saya pakar. Jual-jual makan nasi ayam. Ya, nasi ayam betul. Nasi ayam. Kan nasi ayam Chicken Heart tu sudah 27 tahun, 28 Oh, tahun. yang berada di Ya. mana Dato? Di KK tu. KK. KK. Jadi insya-Allah bulan depan disandakan. InsyaAllah. Amin amin. Sandakan. Nanti Jadi mau kita panggil? resmi. Rasmi ni Rasmian mantap, perasmian mantap. dia orang. Oh, mantap. Hai. Duta ayam ada. Ayam ada, bapak ayam ada. Datuk jadi memang bukan sandakan. Oh, sudah renovation ini. Alhamdulillah. Lepas ni kita akan pergi sana tengok. InsyaAllah. Jadi Jadi saya pasal permintaan terlampau kuat. alhamdulillah Iya. Datuk. Kenapa? Ya. Betul, kalau macam Datuk tiada tukang masak, si Sarip ada. Iya, Kan si dia Sarip. sudah belum berhijrah. belum kena sign lagi. Iya. Oh, Trump belum sign. Belum. Iran belum sign lagi dia. Belum. Ingat mau diantar dia pergi sana cuci peluru. Oh, pikiran dia pikiran.
panas guys. Jadi salon panas. Relax kamu, sabar kamu semuanya. Alright, jadi harapan Dato untuk hotel ini Iya, ada saya penambahan beginilah, saya ini bukan apa. Saya suka bagi peluang orang kerja. Iya betul. Kan, saya ini tidak ada lagi dalam dunia ini, tidak lagi apa saya mau. Betul. Saya pun daripada macam kamu juga orang kampung. Allah, betul. Kan? Iya. Saya orang Daripada bawah. daripada orang kampung. Kita daripada sim-sim jambatan. Saya dapat merasai macam mana kamu rasa tinggal di kampung. Jembatan atas apa? Ah. Tinggal di atas air. Ya. Tapi satu pesanan saya, Iya, Dato. jangan lupa diri. Betul, Dato. Jangan lupa diri. Itu yang kami ingat sama Dato. Betul. Ingat di mana asal usul kamu Iya. datang. Betul. Kan? Betul, Dato. Jadi saya balik ke Sandakan ini supaya mengingatkan diri saya. Allah, betul. Betul. Kenangan. Banyak Jadi perjalanan. Dato Ya, kami ada sejarah pernah juga merasain macam itu Dato. Tapi itulah Ya, kalau tanya saya Dato, perjuangan Dato ini kalau dibuat dalam satu film Dato. betul. Allah Akbar. Bila Dato, saya pun pernah tahu Dato bermula daripada kayu bilian 17 tahun. Itulah orang cakap spark pertama itu. Saya rasa kalau sampai sekarang tidak ramai yang bertahan. Alhamdulillah Dato. Itulah dan saya berterima kasih dengan Dato sebab antara bila Dato cakap begitu sama kita punya kehidupan, tapi saya rasa yang membedakan kita berdua ini Dato, kami lah Zero ini sendiri, Dato punya pendirian semangat. Yes. Semangat itu yang tiada dengan kami. Itu yang kadang-kadang minta nasihat daripada Dato macam mana terus kekal terutama dalam industri begini. Ya, kamu sudah berjaya sebenarnya. Alhamdulillah Dato. Kan, kamu bukan baru mau berjaya, kamu sudah berjaya. Iya. Kamu sudah menjuarai 2 kali. Indo dong kali. Nah, nombor 1 jaga diri baik-baik. Iya Dato. Jaga account. Iya, Dato. Penting account. Jangan nanti tiba-tiba telefon aku, aku dah boleh keluar negara ni. Mau ke Jakarta pun dah boleh. Nah, kenapa? Adalah, ada. Dari Sari pun udah dapat. Ada. Ya. Itu Kalau enggak ramai. dah boleh pergi Hong Kong dia. Nah, Betul. Nah, kan? Nah, time susah mencari. Time senang lupa. Allah Jangan Allah. begitu. Tak boleh Wah, begitu. gimana Tak boleh lupa begitu. Itu dia. Kita bila kita lupa diri dalam apa-apa barang yang kita buat ini, iya Dato. kan? Nah, susah lah. Betul. Kan, macam saya ada tu anak buah sini, si Eddie ni, Eddie. Nak buang. Daripada tukang masak ni, masak nasi ayam tu. Oh. Dia bermula daripada tukang masak. Ya. Eddie. Kan? Masak. Tahun berapa dia? 2012. Kau masak di KL? Di KL, ya. Okey. Di KL. Ya, sama-sama sama kita ada itu. Kan? Di KL. Nah, kau tengok dia, tapi dia mau ubah diri dia. Betul. Dia nak mau jadi tukang masak saja. Dia mau juga jadi businessman. Iya, Dato'. Jadi dia belajar macam mana bikin jadi DOP, shoot film, Iya. shoot. Sekarang sudah pakar. Betul, alhamdulillah. Bayangkan jauhnya itu tukang masak sekarang Nah. jadi tukang kamera. Kamera. Peluang lah yang dibagi itu adalah sebab itu saya cakap Dato adalah seorang yang membagi peluang terutamanya untuk kita dan anak-anak Sabah ini. Dia tahu kita sebab Dato berasal daripada keluarga bukan senang. Bermula daripada macam kami bermula daripada zero. Tapi bila ada semangat itu, semangat, kemauan, jadi paling penting jangan lupa diri. Ya, bila kita naik sudah jangan Lupa diri itu. Nampak Dato, kalau Dato lupa diri, saya rasa dia tidak disandarkan ini. Betul. Tak Saya payahlah rasa- buat apa aku datang kemari. Ya betul. Itu pun kami rasa sendirilah daripada Dato yang kami nampak sendiri pun. Dato kalau dia mau senang betapa Tak payahlah aku datang. Betul sakit kepala sih dengan Dato. Ya, tapi bila saya di KL tu saya resah juga di sini. Apa jadi sama hotel, apa jadi sama panggung wayang, apa jadi sama restoran kan. Jadi tidak akan begitu saja. Iya Dato. Jadi itulah saya bilang tadi. Apa-apa kita buat mesti mau buat yang baik. Betul, terbaik. Kan? Kalau tidak boleh dapat sudah tu apa boleh buatlah kita sudah Betul, cuba. betul. Kan? Betul. Jadi macam kamu ni Mawar Baska pun kamu patut kamu berkenal sama saya ni, inilah peluang. Iya. Kalau enggak kau dah boleh jadi podcast di sini jadi ini kalau pengacara kalau aku nak kasih sediakan begini. Betul Dato. Ini untuk apa? Betul. Betul. Saya sediakan podcast ini untuk apa? Betul. Ini kedai ini kalau saya kasih sewa 10,000 satu bulan. Betul. Saya dah boleh buat Betul. apa-apa. Hmm, Macam betul. ini sebelah ni, Zeus, Rip Curl. Saya sewa ini ada orang minta saya sewa 10,000 satu bulan. Nampak. Nampak. Apalagi kamu mau Apalagi ni. kamu mau ni guys. Apalagi Jadi kamu warga mau silakan ni. guys. Kamu jadi terinspirasi. Nah, saya kami boleh terinspirasi. tutup ini semua, bongkar ini semua orang ambil. Ya betul. Buat jadi cafe. Cafe kah?
kafe ataupun jual baju kah. Betul. 10,000 saya duduk diam-diam. Yes, Tak pening kepala, mau cari orang, mau jaga itu podcast, mau jaga ini iya, pengacara apa semua. Tapi oleh kerana Dato' ada rasa macam bagi peluang kepada warga-warga Sedaka, khususnya kan pada warga Macam Sedaka. orang ni peluang maluar luar basket lah ni. InsyaAllah. Kalau kamu tak mau memanfaatkannya, rugilah kamu. Rugilah. Kan? InsyaAllah. Jadi Datuk itulah kalau itulah pesan Datuk tadi, jangan lupa diri. Kepada penonton-penonton yang senang menyaksikan kita ini, kalau boleh sudah berjaya, jangan lupa diri. Kalau kamu lupa diri, boleh pergi mana-mana kedai buat name tag. Ya. Insyaallah ingat. Atau buat tag lah. Okey. Okey, mungkin kita akan berehat seketika Ya. lagi. Mungkin kita akan berehat seketika. Lepas tu kita akan pergi episod yang seterusnya ini, kali agak panas-panas sikit guys. Assalamualaikum semuanya guys. Kita kembali lagi di podcast The Elopora bersama dengan Zero. Yes, ini adalah segmen yang terakhir guys. Yeah. Jadi segmen terakhir ni Dato' dan juga Lon Zero ni agak panas sikit lah. Panas. Okay, alright. Dengar lah kan, kami dengar daripada dengar dan kami nampak sendiri daripada netizen. Iya, Nurtizen kita ini. Ya. Ada yang coba bilang kenapa Zero di gereja ini? Alamak. Apa yang dibuat di sana itu? Alamak. Sekarang netizen ni kan, kalau kita tengok netizen ni laju. Iya. Sekarang ni pula isu pula tengah panas kan. Panas. Jadi sebenarnya apa itu? Apa tujuan kami pergi gereja? Sebelum saya kasih tahu apa tujuan kami di gereja ini. Gereja yang kami pergi ini merupakan gereja tertua ya tuh. Tertua di Sabah, yang berada di Sandakan. Dan juga tujuan kami berada di situ ada project sebenarnya. Oh, oke. Ada project spesial untuk orang-orang Sandakan khususnya. Wow. Untuk malam 9 hari bulan Besok. World Premiere. Wow, Premiere. Wow. Jadi kenapa kami masuk di gereja itu? Nanti dulu. Nanti kamu tengok sendiri lah. Kau kenapa mau masuk sana? Apa? Bukan aku ada masuk pun. Iya kan? Aku di tepi-tepi saja. Oke, sebenarnya ada yang dibuat lah sebenarnya. Ada project sebenarnya, tapi kami mengharapkan semoga benda ini tidak menjadi isu lah. Itu guys, nampak kamu semua guys. Nampak itu dia. Live dia. Itu di luar gereja. Jadi kalau kamu nampak sekarang ini, tengok live ini, itu baru orang cakap deposit. Deposit sih kan. Kalau mau full besok pelancarannya guys. Jadi warga Sendakan jangan lepas peluang nih guys. Jangan kamu buat orang cakap jangan buat spekulasi dulu. Kenapa pergi sini, Tengok jawaban. Tengok dulu barulah. Betul. Itu dia. Adalah sebabnya guys kenapa kita punya kumpulan Zero ni berada di gereja tertua di Sabah tu guys.